Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya orang-orang, terima kasihlah kerana menjemput kami kepada Grand Iktifal 2024. Alhamdulillah, kami daripada anak yang pertama Alia Kalisha, anak kedua Amanda Sofia, anak ketiga Adam Mikail dan anak yang terakhir Arayin Ashraf. Mereka semua ni saya dihantar ke Little Khalif daripada awal sampailah sekarang, sebab saya percaya dari situ, dari segi akademik dia, dari segi hafazan dia sangat memuaskan, dan cikgu-cikgu dia tidak berkira bahawa walaupun apa yang kita meminta kan untuk pertolongan, diorang sentiasa support. Terima kasih sekali lah kepada guru-guru Little Khalif Puncak Jalil, sebabkan mereka lah anak-anak kami juga dapat berjaya, bukan peringkat sekat tadika, tapi sampai peringkat ke sekolah rendah. InsyaAllah sampai ke menengah, sebabkan didikan mereka lah anak-anak kami menjadi lebih better daripada yang biasa. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Raja Syahidah dan suami saya Muhammad Hadi. Saya telah menghantar anak-anak saya di Little Khalif Taman Puncak Jalil sejak anak saya yang kedua lagi, yang Aisyah, okey. Dan saya memilih Little Khalif Taman Puncak Jalil kerana saya telah membuat survey dan saya percaya Little Khalif dapat mendidik anak saya dan membimbing anak-anak saya dengan kaedah-kaedah yang terbaik. Okey, dan inilah hasilnya. Saya dapati anak-anak saya alhamdulillah dapat menjadi seorang yang bukan sahaja pandai dalam bidang pendidikan, tapi mempunyai sasiah yang baik dan akhlak yang tinggi. Terima kasih. Nama saya Muhammad Syariza bin Masri. Wife saya Puan Norina binti Jamaluddin dan anak saya 4 orang. Kami telah menghantar anak-anak kami dari anak saya pertama Muhammad Qawi Mikail dari tahun 2015 sehingga anak yang terakhir Muhammad Qaris Muhammad sekarang ke Little Khalif Puncak Jalil. Bagi saya, tujuan kami memilih Little Khalif Puncak Jalil kerana dia adalah satu tempat pusat pembelajaran kanak-kanak yang unggul, menerapkan nilai-nilai Islamik, asas-asas dalam agama Islam, dan juga menerapkan sistem pendidikan asas kanak-kanak yang sesuai, dan juga memiliki guru-guru tenaga pendidik yang berdedikasi, model-model pembelajaran yang sangat efektif, mesra untuk kanak-kanak dan sangat berkesan dalam proses pendidikan, pengembangan dan sahsiah diri kanak-kanak itu sendiri. Bagi kami sangat berpuas hati memilih tempat ini, Little Khalif Puncak Jalil, sebagai pusat pembelajaran anak-anak kami sehingga sekarang. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Saya Nur Rashikin. Kami telah memilih LCPJ sejak anak pertama lagi, kemasukan 6 tahun. Alhamdulillah, kami telah memilih pilihan yang sangat bijak dan kami telah meneruskan anak kedua dan anak ketiga, di mana anak kedua kami masukkan pada umur 5 tahun dan sekarang anak ketiga pada umur 4 tahun. Kami memilih LCPJ kerana pentadbiran dan sistem pengurusannya sangat hebat, serta guru-gurunya mereka juga sangat terlatih dan baik-baik semuanya. Terima kasih. Saya berpendapat pendidikan awal untuk kanak-kanak amat penting. Sebab tu saya memilih Little Khalif Puncak Jalil untuk menghantar anak saya ke sana untuk memberikan pembenahan awal. Sebab sana bagi saya sistem dia balance. Dia ada pembelajaran akademiknya, sahsiahnya, dari segi agamanya semua ada, dan dia juga train untuk sama-sama bermain, bergaul, hubungan sosialnya tu ada. Jadi sebab itulah bagi saya Little Khalif Puncak Jalil adalah terbaik untuk anak saya. Terima kasih. Hai, saya Syazwani dan husband saya Muhammad Hafizuddin, anak saya Adam Haras dan Nur Aira Hafia. Saya memilih LC Puncak Jalil kerana mempunyai silibus yang menarik, suasana yang menarik.
kami telah menghantar anak kami dari start daripada 5 dan 3 tahun. Semoga LC Puncak Jalil terus maju jaya. Terima kasih.